Kau kami bebaskan kerana ikut cakap kami tulis. Tapi mereka tidak salah, Tuan. Biarkan Eskom dipenjara dan digantung mati. Adakah kamu yakin Eskom yang membunuh mangsa? Saya tidak pasti. Kami bergaduh di dalam kereta. Mangsa pukul saya. Saya hilang sabar. Saya ambil gunting dan tikam leher mangsa. Ada sesiapa lagi di tempat kejadian? Hanya saya dan mangsa. Betul tiada sesiapa lagi? Betul. Akhirnya kebenaran terbukti hari ini. Konspirasi mereka untuk bunuh kami di tali gantung telah gagal. Kau dipenjara 20 tahun kerana terbukti bersalah bunuh mangsa. Saya mengaku salah dan memang bukan Eskom yang bunuh, tapi saya dipaksa tuduh mereka. Kami failkan saman hari ini untuk heret mereka semula ke mahkamah sivil. Kami juga mahu sistem berubah agar perkara sama tidak berlaku pada orang lain.